Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pertemuan pada kali ini saya berusaha untuk merakamkan satu video untuk dijadikan sebagai bahan bukti kukuh ke atas kajian lapangan pengajaran didaktik yang telah dilaksanakan baru-baru ini, iaitu pada bulan Oktober yang lepas. Melalui video yang dirakamkan ini diharapkan segala elemen, segala item yang diperlukan di dalam pengajaran didaktik dapat ditonjolkan, dapat dipersembahkan dengan baik, dengan teratur dan juga dengan sempurna bagi membuktikan bahawa pengajaran didaktik telah berlangsung, telah berjalan seperti mana mengikut kehendak pengajaran didaktik yang sebenar. Baik, sebelum saya teruskan, sekejap saya nak perkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Muhammad Rashidan bin Ahmad, berasal dari negeri Terengganu Darul Iman. Kini memasuki tahun kelima di SK Seri Rantapanjang 2, Basumas, Kelantan. Sebelum ditempatkan di SK Seri Rantapanjang 2, saya telah ditempatkan di SK Damansara Utama di Petaling Jaya, Selangor. Sempat mencurahkan keringat, mencurahkan ilmu kepada anak didik di sana, kira-kira 12 tahun sebelum ditempatkan di sekolah kini. Jadi jika diikutkan, saya telah berkhidmat dalam bidang pendidikan ini 16 tahun, selama 16 tahun, insyaAllah. Alhamdulillah, pada kali ini saya akan berkongsi berkenaan dengan refleksi ataupun reflektif terhadap kajian lapangan dalam video yang telah dirakamkan semasa pengajaran didaktik sebelum ini. Satu video juga telah dirakamkan untuk kita nilai diri sendiri, bagaimanakah pengajaran didaktik dilaksanakan ketika itu. Seterusnya, saya juga akan melakukan refleksi secara didaktik terhadap video tersebut, sama ada untuk melihat adakah pengajaran didaktik yang dilaksanakan memenuhi kriteria yang hendak dinilai. Baik, bagi meneruskan lagi reflektif pengajaran didaktik ini adalah antara bahan yang telah disediakan oleh saya semasa pengajaran didaktik berlangsung. Jadi yang pertama, saya telah sediakan senarai semak mengikut keperluan kelas yang telah saya ajar, iaitu kelas tahun 2 awal 1, yang mana dengan kemahiran yang
diajar ialah perkataan konsonan vokal. Baik, jika dilihat di borang senarai semak pengajaran didaktik yang saya sediakan ini, saya telah perincikan beberapa item yang mana pada hemat saya merupakan item-item yang penting untuk keperluan pengajaran didaktik. Okey, sebagai contoh, item yang pertama, persediaan guru, yang mana adakah guru menyediakan RPH lengkap selaras dengan standard pembelajaran? Adakah guru berjaya menghasilkan objektif pembelajaran yang jelas dan bersesuaian dengan ras murid? BBM disediakan dan adakah berfungsi perancangan aktiviti bersesuaian dengan masa dan tahap murid? Jadi untuk persediaan guru, alhamdulillah, semua item yang diperlukan saya telah dapat menyediakan item-item yang dikehendaki dengan sempurna. Okey, baik, kita lihat item B, iaitu pelaksanaan PDP, set induksi menarik dan merangsang minat murid. Guru memberi penerangan yang jelas dan tersusun. Adakah murid terlibat aktif dalam aktiviti, atau guru memberi bimbingan dan maklum balas segera, dan juga penggunaan BBM membantu penguasaan murid. Seperti mana persediaan guru tadi, item untuk pelaksanaan PDP lagi sekali telah berjaya disediakan dan juga dilaksanakan dengan baik sekali. Item untuk bahagian C, iaitu item penutup PDP, peneguhan dibuat melalui soal jawab refleksi ringkas. Rumusan PDP dibuat dengan jelas, kerja rumah ataupun tugasan diberi mengikut tahap murid. Okey, untuk penutup PDP ini, saya telah menyediakan peneguhan yang dibuat melalui soal jawab ke atas 3 orang murid pemulihan tersebut. Begitu juga dengan rumusan, berjaya dibuat dengan jelas, tugasan diberi mengikut tahap murid. Untuk makluman, 3 orang pelajar yang hadir pada kelas pemulihan tersebut, kita bahagikan kepada 2 kumpulan. Satu kumpulan yang mana arasnya lebih tinggi berbanding aras kumpulan 2, yang mana kumpulan 2 kita rendahkan sedikit arasnya bagi membolehkan murid tersebut menguasai pembelajaran dengan sempurna. Dan untuk item D, iaitu refleksi guru, objektif pembelajaran tercapai. Murid yang perlu intervensi dikenal pasti, tindakan susulan dirancang. Jadi kesemua item yang dinyatakan di bahagian refleksi guru juga telah dapat dikenal pasti atau telah dapat dicapai. Objektif pembelajaran memang tercapai. Murid yang perlu intervensi telah dikenal pasti, yang mana murid daripada kumpulan 2 memerlukan intervensi untuk kekal bersaing dengan
murid-murid yang berada di kumpulan 1. Jadi tindakan susulan dirancang. Biasanya saya akan bekalkan satu lembaran kerja tambahan bagi murid-murid yang memerlukan intimasi mengikut aras yang telah ditetapkan. Baik, itu sebentar tadi senarai semak pengajaran didaktik yang telah berjaya saya sediakan. Jadi kita lihat pengajaran rancangan pengajaran harian. Baik, pengajaran didaktik ini telah berlangsung pada 2 hari bulan 10. 2 hari bulan 10 melibatkan 3 orang murid dari kelas 2 awal 1. Melibatkan 3 orang murid dari kelas 2 awal 1. Jadi kemahiran yang telah diajar ialah kemahiran 5, iaitu kemahiran KW, consonant vokal dan consonant vokal. Okey, dengan objektif pembelajaran mengecam dan juga menyebut perkataan KW, yang mana saya telah agihkan kepada 2 kumpulan 1 dan juga kumpulan 2, yang mana daripada segi kuantitinya kumpulan 1 telah disediakan dengan 7 per 9 jika berjaya dicam dan disebut telah dikira mencapai objektif bagi kumpulan 1, manakala untuk satu kumpulan lagi, iaitu satu kumpulan yang arasnya agak rendah berbanding dengan kumpulan 1, kita ataupun saya telah menetapkan 5 murid kumpulan 2 mesti atau harus menguasai 5 daripada 9 perkataan KW yang telah ditetapkan. Jadi antara bahan bantu belajar ataupun bahan bantu mengajar, disediakan modul asas literasi, bahasa Melayu, LCD, laptop, lagu, slide PowerPoint daripada YouTube, pen marker, kad suku kata KW. Okey, kad suku kata ini. Jadi aktiviti telah saya telah sediakan 4 langkah, termasuk set induksi, yang mana saya telah menayangkan atau memainkan video lagu ejaan perkataan KW. Dan saya juga telah meminta guru dan murid menyanyi bersama-sama. Guru dan murid bersoal jawab tentang video tersebut. Itu telah diperuntukkan dalam set induksi yang telah berlangsung selama 5 minit. Langkah berikutnya, langkah 1, saya memaparkan perkataan KW menggunakan video lagu ejaan perkataan KW, yang mana nanti lampirannya kita akan dapat lihat di penghujung slide nanti. Bila guru memaparkan perkataan KW, guru meminta murid menyebut perkataan KW dengan betul. Jadi di dalam jadual yang terdapat di arpage ini ada antara contoh-contoh perkataan.
carry yang disediakan, dan murid perlu menyebut perkataan tersebut dengan betul. Guru membimbing murid jika murid menghadapi masalah dalam menyebut perkataan carry. Baik, langkah kedua, murid berada di meja masing-masing. Saya telah edarkan kad suku kata carry untuk membolehkan murid-murid ini mencari kad suku kata melalui perkataan carry yang disebut. Sebagai contoh, saya menyebut naga, jadi murid, ketiga-tiga orang murid tersebut harus cari kad carry melalui apa yang telah didengar, perkataan yang disebut oleh saya. Jadi murid mencantumkan kad suku kata carry sehingga terbentuk perkataan carry yang disebut guru. Perkataan yang berjaya dicantum dipapar di hadapan saya, dan murid harus ataupun murid perlu menyebut perkataan carry tersebut. Okey. Baik, langkah berikutnya, guru memberikan lembaran kerja. Ini juga nanti saya akan paparkan di penghujung slide, contoh lembaran kerja yang telah diedarkan. Guru akan membimbing murid jika menghadapi masalah dalam menyelesaikan lembaran kerja. Sebagai penutup, guru menyoal murid secara lisan. Murid dapat menjawab soalan dengan betul, akan diberikan ganjaran atau token yang berupa gula-gula. Guru memberikan kerja rumah kepada murid melalui modul yang telah disediakan. Baik, ini antara contoh bahan yang telah saya sediakan, iaitu berupa borang pengumpulan data di lapangan. Jadi untuk pengajaran didaktik ini memerlukan proses pengumpulan data di lapangan. Jadi borang ini pun saya hasilkan berasaskan model Hattie dan Clark 2019. Jika diamati, borang ini mengandungi beberapa item. Ada 3 item utama yang mengandungi maklumat tertentu. Okey, untuk item maklumat pengamatan seperti mana juga maklumat di RPH, kemahiran pemulihan, kemahiran 5, perkataan carry. Jadi pengumpulan data di lapangan juga saya fokuskan kepada model Hattie. Jelas matlamat pembelajaran, learning intentions. Adakah guru menyatakan objektif pembelajaran dengan jelas? Okey, catatan yang telah berjaya saya perhati. Okey, guru menyatakan objektif pembelajaran dengan jelas sekali, seperti mana yang terdapat di ataupun yang tercatat di RPH yang telah saya sediakan. Okey, untuk kriteria kejayaan, sukses kriteria, adakah murid memahami apa yang perlu mereka capai? Okey, mengikut catatan saya atau mengikut pemerhatian saya, kriteria kejayaan tidak dinyatakan secara khusus dalam RPH, tetapi ada disampaikan secara lisan, secara tidak langsung semasa induksi dilaksanakan secara tidak langsung. Okey. Maklum balas berkualiti, feedback juga masih lagi mengikut model Hattie. Adakah maklum balas membantu murid menambah baik pembelajaran? Tidak sepenuhnya. Maklum balas
tidak dilakukan sepenuhnya. Ini kerana kurangnya maklum balas spesifik daripada usaha dan strategi murid. Okey, yang keempat, penglibatan murid, student engagement. Adakah murid aktif, responsif dan menunjukkan minat? Jadi catatan saya di sini, mengikut pemerhatian saya, guru ataupun saya mendapati murid begitu aktif, responsif dan menunjukkan minat, terutamanya semasa aktiviti nyanyian di awal aktiviti itu, ketika set inaksi dan ketika aktiviti mencantumkan kad suku kata supaya terbentuknya perkataan KW. Bentuknya kata Okey, kejelasan PDP, teacher clarity. Adakah penyampaian guru tersusun, jelas dan mudah diikuti? Guru mendapati penyampaian guru lebih tersusun, jelas dan mudah diikuti kerana aktiviti telah dirancang awal seperti mana yang tercantik di RPH. Untuk penilaian pembelajaran, formative assessment, guru ada menyediakan pentafsiran formatif berupa lembaran kerja digunakan untuk memandu PDP atau untuk menguji kefahaman murid-murid pemulihan ini, setelah mana mereka telah melalui atau melaksanakan beberapa aktiviti. Okey, saya sediakan lembaran kerja untuk menguji tahap kefahaman murid-murid tersebut. Dan untuk analisis pemerhatian, ringkasan dapatan, kriteria kejayaan tidak terdapat dalam RPH dan tidak ditulis di papan putih je. Saya mungkin apa yang tak terdapat dalam RPH itu saya terlupa nak tambah baik atau nak masukkan di RPH itu, dan kita tulis di papan putih di hadapan kelas. Jadi itu serba sedikit pengumpulan data di lapangan. Ini merupakan borang maklum balas murid setelah selesainya sesi pengajaran didaktik dalam satu-satu masa. Jadi saya sediakan satu borang ini, dan inilah keputusannya, yang telah berjaya yang telah berjaya dijawab oleh salah seorang murid. Saya ambil satu contoh je. Jadi murid-murid pemulahan ni perlu dipandu, cikgu perlu guide. Saya terpaksa baca apa kehendak borang maklum balas murid ni. Kalau tak, dia tak tahu bagaimana nak melaksanakan borang maklum balas tersebut. Ini saya ambil daripada salah seorang murid, Ahmad Ryan Khan. Itu maklum balas murid. Ini di antara bahan bantu mengajar. Yang pertama, komputer riba. Saya menggunakan komputer riba untuk ini borang maklum balas tadi. Komputer riba, LCD projector. Itu contoh lembaran kerja yang telah diedarkan kepada murid untuk melengkapkan tempat kosong dengan perkataan KW. Kad suku kata seperti mana yang tertera di bawah, kad suku kata KW juga dijadikan bahan bantu mengajar untuk kemahiran 5, kemahiran iaitu perkataan KW, bahan bantu mengajar. Lagu perkataan KW yang saya petik daripada YouTube, pembaris. Saya gunakan pembaris untuk diserahkan kepada murid bila
saya minta murid tu keluar ke hadapan dan baca ataupun sebut suku kata yang dipaparkan di layar putih di hadapan. Okey, ini antara contoh lagu perkataan yang telah saya gunakan. Itu lagu perkataan kewi-kewi. Okey, ini contoh lagu perkataan kewi-kewi yang saya petik daripada YouTube yang saya gunakan untuk set induksi, yang mana saya bersama murid menyanyi bersama-sama lagu perkataan ini. Okey, ini antara aktiviti. Langkah 1, mengecam dan menyebut perkataan yang disebut oleh guru. Bila kita sebut, contoh saya sebut nah, okey, murid keluar ke hadapan, ambil pembaris dan tunjukkan mana suku kata yang menghasilkan bunyi na. Jadi salah seorang murid telah dipilih untuk melaksanakan aktiviti tersebut. Ini aktiviti mencantumkan kad suku kata kewi-kewi bagi menghasilkan perkataan kewi-kewi. Perkataan yang awalnya disebut oleh guru, kemudian murid mencari kad suku kata mengikut sebutan oleh guru. Ini langkah ketiga, aktiviti ketiga. Saya edarkan lembaran kerja untuk murid selesaikan setelah selesai aktiviti yang telah dirancang di dalam. Ini maklumat alas murid yang dah siap tampil ke hadapan dan dia bagi lembaran kerja untuk disemak dalam masa yang sama. Saya mengambil peluang untuk dapatkan maklum balas murid bagaimana proses pengajaran berlaku, adakah sempurna ataupun sebaliknya. Assalamualaikum semua. Ini antara teman yang telah berjaya. Rehat semua tadi? Makan gapo rehat tadi? Makan air. Farhan makan gapo? Apa yang kamu makan tadi, Farhan? Air juga. Ciket ni 2 air. Benda lain tak ada? Ada ubi. Okey. Air. Okey, yang cikgu pasti semua. Baik, itu antara contoh. Jadi Antara contoh rakaman video yang pelajaran digunakan semalam untuk iaitu pengajaran. Ada dua suku kata seperti mana yang awal tadi. Kita lihat balik. Mana dia? Okey, contoh. Baik, ramai-ramai. 1, 2, mula. Baik. Tengok yang kedua. Baik, yang kedua. Mana dua suku katanya? Baik, yang pertama BA bar. Tu suku kata yang Okey, ini murid akan dipanggil ke hadapan untuk mengeja dalam bentuk nyanyian. Perkataan-perkataan yang dipaparkan di layar putih di hadapan kelas. Jadi kesimpulannya refleksi pengajaran berasaskan model Hattie ini bolehlah kita kategorikan pada 3 bahagian, iaitu feed up, feedback dan juga feed forward. Contoh, saya ambil feed up, menetapkan tujuan pelajaran. Sesi pengajaran ini
dirancang dengan objektif yang jelas, iaitu membolehkan murid mengenal pasti, menyebut dan mencantumkan suku kata kewi-kewi bagi membina perkataan mudah. Objektif yang ditetapkan untuk kumpulan 1 sebagai contoh 7/9 memandangkan aras kemajuan ataupun aras kemahiran tahap 1 ni lebih tinggi sedikit berbanding dengan kumpulan 2 yang mana arasnya agak rendah daripada segi kemahiran yang dipelajari. Membantu saya menentukan aras pencapaian yang perlu dicapai murid mengikut keperluan kemampuan masing-masing. Semasa set induksi melalui tayangan video lagu ejaan, murid menunjukkan minat yang baik dan memberi respon yang positif. Video ini juga membantu mengukuh tujuan pembelajaran dengan menunjukkan contoh sebenar suku kata kewi-kewi yang akan dipelajari. Namun begitu, semasa sesi soal jawab, saya dapati murid masih sama tentang perbezaan antara suku kata dan perkataan. Ada yang masih tertukar, yang mana satu suku kata, yang mana satu perkataan, menunjukkan bahawa hal ini memberi petunjuk bahawa sebelum memulakan aktiviti cantum suku kata, pada langkah berikutnya penegasan semula terhadap tujuan pelajaran perlu disanakan dengan lebih eksplisit. Okey, baik. Untuk elemen yang kedua, berasaskan model Hattie dan Clark ni, feedback menilai prestasi semasa dan tahap penguasaan murid. Okey, jika dilihat untuk langkah 1 dan langkah 2, saya dapat memerhati dengan lebih jelas tahap penguasaan murid dalam mengenal pasti dan menyebut perkataan kewi-kewi secara keseluruhan. Yang pertama, pencapaian mengikut kumpulan 1, keupayaannya lebih tinggi, dapat menyebut kebanyakan perkataan dengan betul, terutama yang biasa ditemui seperti buku, tali dan juga sudu. Manakala kumpulan 2, murid yang berkeupayaan rendah, mereka masih memerlukan bimbingan khusus, terutama ketika memandangkan bunyi suku kata. Okey, part tersebut memerlukan bimbingan khusus walaupun dapat menyebut beberapa perkataan dengan betul. Tapi untuk kumpulan 2 ni majoriti apabila murid tersebut menyebut, akan terdapat beberapa kesalahan sebutan atau bunyi tersebut. Okey, kita ambil sedikit lagi. Okey, pemerhatian terhadap kaedah dan tingkah laku belajar, murid-murid tindak balas yang baik terhadap penggunaan kad suku kata. Kad fizikal ini membantu meningkatkan kefahaman kinestetik. Aktiviti cantum suku kata sangat berkesan bagi murid kumpulan 1, tapi agak mencabar bagi salah seorang murid yang berada di kumpulan 2. Walaupun kita dah rendahkan dia punya aras ataupun kuantiti objektif, kuantiti perkataan yang harus dicam dan disebut. Baik, kebosanan kaedah PDP secara menyeluruh, penggunaan pelbagai bahan media, video, kad, lagu, soal jawab membantu mengekalkan perhatian murid sepanjang sesi. Okey, murid begitu tertariklah dengan video, nyanyian lagu, dan mereka semua menyanyi bersama saya beberapa kali. Jadi nampak di situ excited, murid-murid excited melalui bahan bantu mengajar tersebut. Okey, untuk elemen ketiga iaitu feed forward, langkah penambahbaikan untuk sesi seterusnya. Berdasarkan analisis prestasi murid dan keberkesanan PDP, beberapa tindakan susulan dirancang menggunakan prinsip Hattie dan Clark.
iaitu menyediakan maklum balas untuk pembelajaran seterusnya, bukan hanya menilai pembelajaran hari ini. Okey, feed forward langkah penambahbaikan iaitu saya masukkan peneguhan semula bunyi suku kata Kewi. Murid kumpulan 2 masih belum catch up kemahiran tersebut dan mengecam bunyi suku kata. Jadi saya akan sediakan latihan fonologi tambahan seperti aktiviti mengenal bunyi huruf melalui permainan audio. Latihan memandangkan gambar dengan suku kata yang begitu asas bagi kumpulan 2 dan latihan mendengar dan menepuk suku kata. Sebagai contoh, ba. Kalau baba, berapa kali harus ditepuk? Dua kali. Ba. Okey. Latihan ini akan fokus kepada pembangunan kecekapan bunyi sebelum bergerak ke peringkat mencantum perkataan. Okey. Bagi langkah penambahbaikan untuk sesi seterusnya juga saya menggunakan strategi sukses kriteria secara lebih jelas. Dalam sesi seterusnya saya akan menyatukan secara eksplisit contoh perkataan KW yang perlu dikuasai, menunjukkan contoh kerja yang betul, menyediakan catatan mudah untuk murid menanda perkataan yang telah dikuasai. Ini selaras dengan konsep Hattie tentang kejelasan pembelajaran dan membantu murid memahami apa rupa kerja yang baik. Jadi memberi maklum balas lebih tersusun, maklum balas terhadap tugas, maklum balas terhadap proses, maklum balas terhadap pengawalan diri. Satu lagi, aktiviti pembelajaran yang lebih tersasar mengikut tahap kumpulan 1. Saya perlu tambahkan variasi perkataan KW yang lebih mencabar, manakala kumpulan 2 aktiviti pembelajaran yang lebih tersasar mengikut tahap fokus hanya 3 atau 4 perkataan asas sahaja sehingga betul-betul menguasai. Pendekatan pengelompokan fleksibel ini dijangka meningkatkan keupayaan murid mencapai objektif seterusnya. Jadi sebagai kesimpulan reflektif dapatlah saya simpulkan secara keseluruhan sesi PDP ini berjalan dengan baik dan dapat membantu saya memahami keperluan sebenar murid pemulihan khas dalam membina kemahiran asas literasi. Model Hattie dan Clark 2019 memberikan kerangka yang sangat berguna untuk menganalisis keberkesanan pengajaran, khususnya dari aspek kejelasan objektif, kualiti maklum balas dan perancangan langkah seterusnya. Walaupun objektif pelajaran hampir dicapai bagi kumpulan 1 dan sebahagiannya bagi kumpulan 2, saya menyedari terdapat keperluan untuk menambah baik bentuk maklum balas yang diberikan serta menyediakan aktiviti yang lebih berstruktur mengikut tahap murid dengan tindakan susulan yang saya rancang. Saya yakin sesi PDP yang akan datang dapat meningkatkan lagi penguasaan suku kata KW dalam kalangan murid serta mengukuhkan motivasi mereka untuk terus membaca dan membina perkataan dengan betul. Jadi harapan saya melalui reflektif yang dilakukan ini dapat menambah baik dan dapat memberi impak untuk proses PDP dan proses pembelajaran yang lebih sempurna untuk murid-murid pemulihan khas. Jadi sekadar itu dahulu
untuk rakaman video pada kali ini. Semoga mendapat input-input yang berguna dan dapat dikongsi kepada mereka yang lain di luar sana. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehingga bertemu lagi. Bye bye.